Okey, jom kita terus selami kupasan kali ini. Kita akan melihat satu nota kuliah yang memang sangat mendalam daripada Ustaz Haji Siddiq tentang alam akhirat. Kupasan ini sebenarnya satu perjalanan refleksi yang cukup menginsafkan tentang eskatologi Islam. Kita nak tengok betul-betul apa sebenarnya yang menanti kita di alam sana nanti. Ada satu petikan dari sumber rujukan kita ni yang sangat-sangat menjentik hati. Ayat dia berbunyi begini, kita ni sebenarnya hanya menunggu giliran sahaja untuk mati. Bila dengar ayat ni, ia terus mengubah cara kita berfikir kan? Ia mengingatkan kita satu realiti yang kita tak boleh nak lari. Hidup kita di dunia ini ibarat bilik menunggu sahaja. Okey, mari kita masuk ke bahagian pertama, realiti alam barzah. Mari kita rungkai apa sebenarnya yang jadi bila penantian di dunia ini tamat dan roh kita mula berpindah alam. Untuk faham skala masa yang kita sedang bincangkan ni, cuba anda bayangkan nombor ini. 63. Ya, 63 tahun. Ini adalah umur baginda Nabi Muhammad SAW ketika baginda wafat. Kalau kita fikir-fikirkan balik, sekejap sangat masa tu kan? Tapi sekarang, cuba letakkan nombor tu bersebelahan dengan angka ini pula. 1447. Ini adalah jumlah tahun hijrah yang dah pun berlalu sejak kewafatan baginda. Nampak tak perbezaan yang sangat ketara kat situ? Ia betul-betul menekankan betapa singkatnya umur kita di dunia ni kalau nak dibandingkan dengan penantian yang sangat panjang tanpa penghujung di alam kubur. Dunia ni memang sekelip mata sahaja. Seterusnya, bahagian kedua, himpitan atau rahmat. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang apa konflik utama dalam kubur tu, kita kena faham dulu apa itu barzah. Ia adalah alam antara kematian dan hari kebangkitan. Satu keadaan yang tanpa masa, di mana konsep siang dan malam tu terus tak wujud. Jadi poin yang paling kritikal di sini ialah, di barzah, masa seperti yang kita lalui hari-hari ni dah tak ada. Roh kita hanya tinggal berdua-duaan dengan segala akibat daripada perbuatan kita di dunia. Itu sahaja. Benda ni bukan main-main tau. Sampaikan tokoh hebat seperti Saidina Aisyah RA pun rasa sangat resah dan tak tenang bila terfikir tentang ujian di alam ni. Beliau pernah meluahkan rasa bimbang tentang azab barzah ni kepada Rasulullah SAW. Ini jelas menunjukkan betapa berat dan menggerungkannya fasa yang sedang menanti setiap jiwa. Sekarang cuba bayangkan perbandingan yang sangat drastik ni. Bagi golongan pendosa atau mereka yang penuh keraguan, mereka akan berdepan dengan azab himpitan kubur. Kuliah ni menggambarkan ia umpama batu yang sangat besar menghempas dan menghancurkan sebiji telur. Boleh bayang pak hancurnya macam mana? Mengerunkan kan? Tapi sebaliknya, bagi orang-orang mukmin, sesi soal siasat oleh malaikat mungkar dan nakil ni penuh dengan rahmat. Suara malaikat tu didengari sangat lembut, seolah-olah kicauan burung kecil, menenangkan macam kasih sayang seorang ibu. Jauh beza kan? Mari kita tengok satu kisah menarik yang dikongsi dalam kupasan ni tentang Saidina Umar RA. Kisah ni diceritakan melalui mimpi anak beliau. Semuanya bermula dengan sesi soal siasat yang biasa di alam kubur, di mana malaikat tanya soalan asas ni. Siapa Tuhan kamu? Umar RA dengan penuh keyakinan dan keimanan yang tak berbelah bahagi terus jawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Tapi di sinilah cerita ini jadi sangat luar biasa. Saidina Umar dengan beraninya terbalikkan keadaan. Beliau pula yang menyoal malaikat tersebut kembali. Siapa Tuhan kamu? Bayangkan tahap keimanan yang diperlukan untuk buat macam tu di alam kubur. Sebaik sahaja malaikat mungkar dan nakir sedar yang mereka sedang menyoal Umar, sahabat karib Nabi SAW yang sangat hebat tu, mereka terus biarkan beliau berehat dengan aman. Bukan tu sahaja, kubur beliau serta-merta diluaskan seluas-luasnya. Ini satu bukti nyata macam mana darjat keimanan yang tinggi semasa di dunia ini akan diterjemahkan kepada keselesaan tahap tertinggi di alam barzah nanti. Okey, kita teruskan ke bahagian ketiga, penglihatan menembusi barzakh. Sumber rujukan kita ada kongsikan satu fakta yang sangat menakjubkan tentang tabir kerohanian beberapa tokoh terkemuka. Nabi Muhammad SAW sebenarnya dikurniakan kelebihan yang cukup istimewa untuk melihat dan juga mendengar keadaan mayat di alam barzah. Manakala bagi Saidina Ali RA pula, beliau dikurniakan rahmat untuk mendengar gema dan apa yang berlaku di sana, tapi tanpa melihatnya. Hebat kan? Dan penglihatan baginda menembusi barzah ni pernah mendedahkan satu realiti yang sepatutnya buat kita semua tersentak. Nabi SAW pernah nampak dua roh yang sedang merayu-rayu minta tolong masa diseksa. Anda nak tahu apa silap mereka? Yang pertama, sebab selalu melengah-lengahkan solat wajib. Dan yang kedua, sebab tak bersihkan diri betul-betul lepas buang air, tak beristinja dengan sempurna. Benda ni nampak macam rutin harian yang biasa kan? Tapi ia jadi peringatan keras. Kita tak tahu entah berapa banyak kesilapan kecil macam ni yang kita dah kumpul sejak dari kecil lagi. Bahagian keempat, bekalan menuju akhirat.
Bila kita dah faham realiti sebenar dan ujian yang menanti di barzah, mari kita bincangkan jalan penyelesaian. Apa amalan praktikal yang kita boleh buat? Kupasan ni mengingatkan kita satu fakta yang sangat indah. Seluruh alam ciptaan Allah ni, dari pokok kurma di darat sampailah ke ikan-ikan di dasar laut, semuanya sentiasa berzikir mengingati Allah. Kalau alam semesta pun tak henti-henti berzikir, takkanlah kita nak biarkan masa lapang kita berlalu macam tu saja kan? Kita kena jadikan ia kebiasaan. Jadi, apa formula atau kit kelangsungan hidup rohani kita setiap hari? Senang sahaja. Pertama, jangan terlalu hanyut dengan hal duniawi. Kalau buat silap, cepat-cepatlah minta ampun dan bertaubat. Kedua, gunakan solat sunat untuk tampal mana-mana lompong dalam solat fardu kita. Seterusnya, sentiasalah berzikir masa tengah lapang. Dan akhir sekali, jangan lupa sentiasa hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka yang dah meninggal dunia. Kenapa kena hadiahkan Al-Fatihah? Sebab ia berbalik kepada prinsip ni. Kita tolong orang, orang tolong kita. Bila kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka yang sedang menanti di alam kubur, kita sebenarnya sedang membina satu kitaran amal jariah yang sangat indah. Kitaran inilah yang pasti akan membantu dan beri manfaat kepada kita pula bila tiba giliran kita kelak. Sebagai penutup kepada kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang wajib kita tanya pada diri sendiri. Memandangkan kita semua ni sebenarnya cuma sedang menunggu giliran, adakah anda betul-betul memanfaatkan masa yang sekejap sangat di bumi ni untuk buat persedaan? Apa yang anda sedang buat hari ini untuk pastikan kubur anda nanti jadi seluas-luas taman rahmat dan bukannya himpitan yang menyeksakan? Sama-samalah kita renungkan dan pastikan setiap saat kita hari ini ada nilainya untuk hari esok.